Sebenarnya dalam operasi haji ini adalah operasi yang paling besar dalam sejarah peradaban manusia. Sebab apa? Dalam sejarah peradaban manusia, ibadah haji inilah ibadah situasinya di mana perubahan jumlah populasi yang terbesar di dunia berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Biasanya jemaah haji akan bergerak dari Mekah ke Arafah, kemudian ke Muzdalifah dan di Mina. Ini adalah persediaannya di Mina, bagaimana tabung haji bersama dengan syarikat pengelola Holiday Inn Bekah menyediakan tempat ini untuk memastikan jemaah-jemaah berada dalam keadaan yang selesa dan terus boleh memberikan fokus mereka kepada ibadah untuk berada di Mina. Dan ini adalah situasinya di Mina, sebab ini bukan sahaja tempat tempat tinggal mereka untuk hari yang paling panjang. 3 hari sebenarnya, 3 hari 2 malam mereka akan berada di sini, dan pada masa sama tempat penyimpanan juga disediakan, dan besi ini cukup kuat bagi mereka yang mungkin bawa beg tambahan untuk nak sangkut kat sini pun boleh. Itu antara benda yang boleh kita nantikan, dan saya sebenarnya secara peribadi sangat teruja untuk melihat benda ini. Selama ni apa yang kita boleh bayangkan ia hanyalah dapat dilihat di TV sahaja. Apabila kita dapat melihatnya secara bersemuka ataupun di depan mata sendiri, ianya cukup mengujakan, sebab kita tinggal kurang 10 hari lagi mungkin untuk sampai ke hari Arafah, dan selepas hari Arafah semua jemaah haji Malaysia dan dunia akan terus bergerak ke Mina untuk melengkapkan ibadah haji mereka.